Audio Jungle. Terima kasih kerana sudah menonton channel saya Bantuan-Bantuan Kerajaan. Sebelum itu, jangan lupa tekan butang share, like dan subscribe untuk lebih banyak info yang akan saya kongsikan. Salam sejahtera. Dalam video kali ini, saya akan kongsikan 3 perkara penting yang sedang menjadi perhatian penjawat awam dan juga pesara kerajaan. Pertama, tarikh rasmi pembayaran gaji dan pensyen bagi bulan Julai 2026. Dan kedua, perkembangan terkini tentang sistem saraan perkhidmatan awam atau SSPA. Dan ketiga, apa yang perlu diketahui oleh pesara mengenai penyelarasan pensyen di bawah pelaksanaan SSPA. Pastikan anda tonton sehingga habis supaya tidak terlepas maklumat penting. Untuk bulan Julai 2026, jadual pembayaran adalah seperti berikut. Gaji penjawat awam akan dibayar pada 23 Julai 2026 bersamaan pada hari Khamis, manakala pensyen pesara kerajaan akan dibayar lebih awal iaitu pada 21 Julai 2026 iaitu bersamaan pada hari Selasa. Ini merupakan jadual pembayaran rasmi yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan dan menjadi rujukan semua penjawat awam serta pesara kerajaan. Seperti biasa, pembayaran akan dikreditkan terus ke akaun penerima mengikut jadual yang telah ditetapkan. Ramai yang masih bertanya apakah perkembangan terkini SSPA. SSPA atau Sistem Saraan Perkhidmatan Awam merupakan sistem baru yang menggantikan Sistem Saraan Malaysia iaitu SSM. Antara objektif utama pelaksanaan SSPA ialah meningkatkan kecakapan perkhidmatan awam, memberi ganjaran berdasarkan prestasi, menambah baik struktur gaji, memperkukuhkan kemajuan kerjaya dan memperkemaskan kemudahan serta faedah kepada penjawat awam. Melalui portal rasmi SSPA, kerajaan turut menyediakan kalkulator gaji, pekeliling soalan lazim, infografik serta pelbagai panduan berkaitan pelaksanaan SSPA. Ini menunjukkan pelaksanaan SSPA bukan sekadar kenaikan gaji semata-mata tetapi turut melibatkan pembaharuan dalam pengurusan prestasi, laluan kerjaya dan kemudahan penjawat awam. Satu lagi perkara yang sering ditanya ialah mengenai penyelarasan pensyen. Di bawah pelaksanaan SSPA, kerajaan turut melaksanakan penyelarasan pensyen bagi pesara yang banyak berdasarkan peruntukan dan garis panduan yang telah diumumkan. Bagi veteran ATM misalnya, maklumat rasmi mengenai penyelarasan pensyen SSPA Pasal 2 termasuk contoh simulasi pengiraan dan soalan lazim telah diterbitkan oleh Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM. Bagi pesara perkhidmatan awam secara umum, sebarang pelaksanaan pekeliling atau perubahan akan diumumkan melalui Jabatan Perkhidmatan Awam dari semasa dan ke semasa. Justru pesara dinasihatkan mendapatkan maklumat daripada sumber rasmi bagi mengelakkan kekeliruan atau penyebaran maklumat yang tidak tepat. Sebagai rumusan, pensyen mulai Julai 2026 dibayar pada 21 Julai 2026, manakala gaji penjawat awam dibayar pada 23 Julai 2026. Pelaksanaan SSPA terus berjalan dengan penambahbaikan melibatkan gaji, prestasi, kemajuan kerjaya, kemudahan dan penyelarasan berkaitan pensyen berdasarkan dasar yang diumumkan kerajaan. Jika terdapat pengumuman baharu daripada kerajaan mengenai SSPA atau penyelarasan pensyen, saya akan kongsikan dalam video yang seterusnya. Terima kasih kerana telah menonton. Jangan lupa tekan butang like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya anda tidak akan terlepas berita terkini mengenai penjawat awam pesara kerajaan dan SSPA. Jumpa lagi video yang akan datang.